Kerajaan Madani bukan kerajaan yang retorik. You Itu are beza playing mereka politics. dengan kami. Apa Kami ni? cakap, kami Jawab buat. soalan. Dia Very tak buat. easy. Jadi dia Soalan berretorik. saya senang saja. Tahun 22 Jawablah. bercakap. Jadi Tak Tan nak Sri yang jawab, ketua, cakap tak nak jawab. cukuplah. Tak berani jawab. Kami cakap, kami buat. Hashtag we walk the talk. Please. Jadi adakah RCI dalam dua kes yang mencemar integriti peguam negara ini telah dibuat atau dicadang untuk dibuat oleh pihak kerajaan? Terima kasih. Saya tahu Yang Berhormat memang ialah juga mantan Menteri Undang-Undang. Dan Yang Berhormat juga pernah bertanggungjawab di segi parlimen. Yang Berhormat memang tahu bahawa soalan parlimen ni saya kena jawab soalan yang ditanya. Soalan yang Yang Berhormat tanya saya ialah berkenaan dengan status terkini cadangan pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Itu saya dah jawab langkah-langkah yang akan kita ambil. Yang mana Yang Berhormat cakap tentang isu kes yang baru-baru ini Yang Berhormat memberikan kes dalam kes JAC, kenyataan dan sebagainya. Jawapan saya di sini rekod semuanya subjudis, masih dalam perbicaraan. Jadi saya rasa tidak adil untuk saya memberi komen. Berkenaan dengan isu integriti, bukan saja peguam negara tetapi sesiapa yang memegang jawatan, sama ada di pihak kerajaan ke bukan kerajaan dalam elemen politik, tetapi jawatan-jawatan tertentu. Elemen integriti ialah elemen yang memang terpakai pada semua pihak. Itu sebabnya bagi pihak kerajaan Madani, bila nak bercakap tentang isu dengan izin transparansi dan accountability, selain daripada mempunyai struktur-struktur yang ada sekarang dalam beberapa jawatan kuasa, kita juga mahukan contohnya seperti isu kewujudan Akta FOI, Freedom of Information. Diikuti pula dengan Akta Whistleblower dan juga dengan kewujudan Ombudsman. Ini semua adalah struktur-struktur yang akan dapat membantu tentang elemen-elemen integriti yang mana memberikan rakyat hak dan peluang untuk menyuarakan tentang beberapa isu yang mereka kendaki. Tetapi bila bercakap tentang peguam negara, saya sebut dalam jawapan saya bahawa pemisahan itu mesti dilakukan di segi struktur, iaitu perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan kita, kita hanya merujuk kepada satu individu yang dipanggil peguam negara. Berkenaan sama ada anggota kabinet memegang jawatan peguam negara bila dipisahkan, terpulang kepada keputusan dasar menteri-menteri kabinet. Tetapi apa yang kita nak lihat ialah, saya nak rujuk kepada kenyataan media oleh Yang Berhormat Kota Baru sendiri baru-baru ni. Saya rasa pada bulan Mac 2025. Yang Berhormat sendiri selaku mantan Menteri Undang-Undang telah mengatakan bahawa pemisahan ini dilihat sesuatu yang baik. Sebab selalunya bila bercakap tentang peguam negara, dilihat dalam kapasiti menasihati kerajaan. Berbeza dengan pendakwa raya yang dilihat sebagai profesional prosecutor dengan izin. Itu sebabnya Yang Berhormat juga telah mengatakan bahawa contoh yang paling dekat ialah penasihat undang-undang di peringkat negeri. Penasihat undang-undang di peringkat negeri menasihati kerajaan negeri. Dan dia kadang-kadang duduk dalam mesyuarat EXCO atas jemputan. Dan isunya sama ada kita nakkan supaya peguam negara itu datang ke parlimen. Sudah tentu peguam negara datang ke parlimen kena menjadi seorang ahli parlimen, sama ada seorang senator ataupun seorang ahli parlimen. Itu kalau kita kena datang ke parlimen. Tapi hari ini Yang Berhormat pun sedar dan tahu bahawa peguam negara bagi untuk menjawab soalan keputusan peguam negara dan seterusnya, menteri bertanggungjawab yang menjawab bagi pihak. Tetapi itu bukan keputusan menteri. Jadi saya nak berbalik kepada jawapan saya. Contohnya yang saya cakap tentang isu Undang-Undang 19, akta-akta lain yang kita kena buat pindaan. Bererti bukan saja pindaan kepada perlembagaan, tetapi pelaksanaan kepada undang-undang lain yang perlu kita buat. Contohnya isu di segi contoh Kanun Tata Cara Jenayah, Akta Taksiran 1948-67, Kanun Keseksaan, Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955, Akta Keterangan 1950, Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Akta Mahkamah Rendah 1948, Akta Immigration 1959, 1967, Akta Kesalahan-Kesalahan di Luar Negeri 1976, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, Akta Organisasi Antarabangsa Keistimewaan dan Kekebalan 1992, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan hasil daripada aktiviti haram 2001, Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah 2002, Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009, Akta Perlindungan Saksi 2009. Jawapan saya Tan Sri Ketua, Kerajaan Madani bukan kerajaan yang retorik.
Hanya cakap. Berbeza dengan Yang Berhormat, masa menjadi Menteri Undang-Undang tahun 2020, bercakap tentang jawab soalan pemisahan kuasa. Jawablah soalan, jangan melelong-melelong. You itu are beza playing mereka politics. dengan kami. Apa Kami ni? cakap, kami Jawab buat. soalan, Dia very tak buat. easy. Jadi dia Soalan saya senang saja. Tahun 22 Jawablah. bercakap. Jadi Tak Tan nak Sri yang jawab, ketua, cakap tak nak jawab. Cukuplah. Tak berani jawab. Kami cakap, kami buat. #we walk the talk. Please answer. Saya tadi baru hengko motor. Yang aku dia nak jalan pelan-pelan. Bapaknya pakai RX tu yang laju ini. Belum 35 hari lagi dah. Save your energy. Save your energy.